Hai, Alhamdulillah hari ni dah tak ada SPM. So sempatlah cikgu meluangkan masa sekejap untuk habiskan soalan Pulau Pinang. Okey. So kita terus sambung kepada soalan 7. Kita baca sikit dulu. Raja 7.1 menunjukkan penyediaan satu larutan piawai dengan menggunakan sebuah kelalang volumetrik. Okey. So dia bagi kat sini larutan piawai kita adalah larutan natrium hydroksida. Natrium hydroksida maksudnya NaOH lah. Okey. And then dia bagi isi padu 500 cm padu. Okey, tak ada apa yang nak bedah kot dekat sini. Okey. Alright, terus tengok soalan. Apakah yang dimasukkan dengan larutan piawai? Okey, ni kena hafal lah. Bila definisi tak boleh nak buat apa, kita kena hafal. Larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Itu adalah maksud kepada larutan piawai. Larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Macam cikgu kan dekat makmal, cikgu nak buat eksperimen, cikgu perlukan larutan HCl 0.1. Itu yang kata pembantu makmal akan sediakan larutan tu. Sebab larutan tu cikgu dah mention dah, cikgu nak HCl 0.1 mol DM-3. So itu adalah larutan piawai. Okey. So macam mana pembantu makmal nak buat larutan tu? Dia ada pengiraan dia lah macam dekat bawah ni. So jika 5 gram pepejal natrium hydroksida dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 500 cm3 larutan, hitung kepekatan. Okey. Bila kita tengok kepekatan ni adalah M besar, kan? M besar ni hanya ada dalam formula bilangan mol sama dengan mv/1000. So M ni kita nak cari. V ni kita dah ada dah 500. Tapi bilangan mol, macam mana nak cari bilangan mol? Kat sini kita dah ada gram. Sebenarnya soalan ni kita akan bermain dengan formula bilangan mol je. Bilangan mol kita boleh guna mv/1000. Lepas tu kita boleh guna GC bahagi dengan JMR. Lepas tu kita boleh guna isi padu bagi dengan isi padu molar. So kita akan bermain dengan 3 ni je lah. So yang ini confirm cikgu perlu guna sebab kadar nilai M yang cikgu nak cari tu. So bilangan mol kat sini cikgu dah ada GC. So cikgu akan pilih yang inilah. So cikgu kena settlekan bilangan mol tu dulu. So bilangan mol NaOH sama dengan GC bahagi dengan JMR. So 5.0 bahagi dengan JMR NaOH lah. Na 23. Ada 1 je. So 1 darab 23 campur dengan oksigen pun ada 1. 1 darab 16. Tambah dengan hidrogen pun ada 1. 1 darab 1. Okey, so tekan kalkulator kita akan dapat 0.125 mol. Okey, so bila cikgu dah dapat bilangan mol, cikgu bolehlah masuk dalam formula ni, gabung pula dengan mv/1000. So bilangan mol sama dengan mv/1000 0.0 pula. 0.125 sama dengan M darab V 500. Sebab dia dah bagi dah 500. Bagi dengan 1000. Perkotak-katikkan rumus. Ini bawa ke sini. Yang 500 ni kita bawa ke bawah. Bahagikan. So tekan kalkulator kita dapatlah 0.25 mol DM-3. Sekarang ni cikgu tengok bukan dekat larutan piawai je tau. Ada juga soalan macam kita tak dapat detect dia ni nak guna formula mana kita tak dapat detect benda tu. Tapi sebenarnya dia bermain dekat benda ni je. Cuba awak tengok, cuba awak ingatlah, awak ingat bila benda yang macam aku nak guna formula apa? Nak kata asid bukan asid, nak kata kadar tidak balas bukan kadar tidak balas. Maksudnya dia bermain dekat sini. Okey, dia akan gabung antara dua bilangan mol. Okey. Alright, next. Okey, Raja 7.2 menunjukkan 2 botol reagent. Okey, kita ada HCl.
0.1 dengan 0.01. So kalau dari segi kepekatan, kepekatan A lebih tinggi daripada kepekatan B lah. Sebab dia 0.1, yang ni 0.001. Okey. So berdasarkan Raja 7.2, botol reagent yang manakah memberi nilai pH yang rendah? Okey, apa formula untuk kira nilai pH? Nilai pH kita ada negatif log kepekatan ion hidrogen. Kalau POH kita ada negatif log kepekatan ion hidroksida. Kemudian kita ada pH tambah POH sama dengan 14. Lepas tu kalau perkaitan antara pH dengan kepekatan kita guna faktor ribbon kan. Yang ni 7. Okey, kat sini sikit je hidrogen cikgu boleh tulis. Tapi dekat tepi ribbon ni ada banyak hidrogen cikgu boleh tulis. Okey, so bila kita ingat tentang skala 0, 14. Okay, katakanlah cikgu letak sini 1, pH 1 dengan pH 6. So nampak tak? Bila kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH adalah rendah. Bila kepekatan ion hidrogen dia rendah, nilai pH dia tinggi. Okay. Berbeza dengan alkali. Kalau alkali ion hidroksida kan. Okay. So katakanlah cikgu bagi kat sini 8, sini 13. Kalau alkali, kepekatan ion hidroksida rendah, nilai pH pun rendah. Kalau kepekatan ion hidroksida tinggi, nilai pH pun tinggi. So ni kita guna faktor ribbon. Okay. So dia kata yang manakah memberi nilai pH. So cikgu kena kira lah satu-satu. Cikgu kira dulu untuk A. pH sama dengan negatif log 0.1. Tekan kalkulator, cikgu dapat. Oh no, cikgu tak ambil kalkulator pula. Sekejap. Okey, so negatif log 0.1, cikgu dapat 1. Untuk yang sebelah ni pH, salah. pH tu P kecil, H besar. Negatif log 0.001 is sekejap. Negatif log 0.001. So cikgu akan dapat 3. Okay. So dia kata yang manakah nilai pH yang rendah. So kalau yang rendah botol A lah. So botol reagent A. Ataupun nak tulis A je pun okey dah. Alright. Okay, kirakan nilai pH bagi asid botol B. Dah settle lah tadi. So cikgu copy balik. Cikgu bawa ke sini. Okay, next soalan C. Raja 7.3 menunjukkan satu siri tindak balas yang dijalankan ke atas pepejal Q. So kita ada pepejal Q tambah amonia dipanaskan dengan kuat. Okey. Cikgu lebih suka tengok yang ni dulu. Bila dipanaskan dengan kuat, kita terus ingat ada dua je garam yang boleh terurai, dua jenis garam yang boleh terurai apabila dipanaskan. Garam karbonat dengan garam nitrat. Cuma beza dia, kalau garam karbonat dia akan menghasilkan dua hasil. Logam oksida dengan karbon dioksida. Tapi kalau garam nitrat dia akan hasilkan 3 hasil. Logam oksida, nitrogen dioksida dengan oksigen gas. Macam tu. So, bila kata dipanaskan dia dapat 3 hasil. So 3 hasil. So kita tahulah. So itu adalah garam nitrat. Okay, so ini clue dia kita dah dapat dia adalah garam nitrat. Anion dia kita dah tahu dah. Okay, settle. Okay, so bila kita tengok balik, okay, ada dua gas kan? NO2 dengan O2. So kat sini ada dua gas juga. Gas perak dengan gas tidak berwarna. So kalau gas tidak berwarna, confirmlah T itu adalah oksigen gas. So gas perang confirmlah nitrogen dioksida. Sebab perang dua je. Bromin, air bromin dengan nitrogen dioksida. Ingat tu. Okay. So dari segi gas, R dengan T dah settle. Kemudian L. L ni dia kata pepejal hitam. Okay. Bila garam nitrat dipanaskan, kita akan dapat nitrogen dioksida, oksigen gas, settle. Dengan logam oksida. Maksudnya L ini adalah cikgu punya logam oksida. Okay. So, bila kita punya logam oksida, dia bagi clue pepejal hitam. Dah hafal belum?
Kalau tak hafal lagi. Okey, so logam oksida kita tengoklah clue pada warna logam oksida. Yang ni lah. Semua logam oksida warna putih kecuali kuprum 2 oksida hitam. Zinc oksida, zinc ada K. KPPS, kuning apabila panas, putih apabila sejuk. Plumbum 2 oksida ada P. So PPKS, perang apabila panas, kuning apabila sejuk. Ferrum 3 oksida perang. So kita hafal lah benda ni. Bila kita hafal, warna hitam tu adalah kuprum 2 oksida. So kita boleh jawab lah. Salah. Allah, astagfirullahaladzim. So pepejal hitam ni adalah kuprum 2 oksida, CuO. So bila kita dah tahu dia adalah CuO, so inilah katanion kita, kuprum. Membawa maksud kalau kat sini ada CuO, kat depan ni mestilah ada Cu juga. So garam kita adalah garam kuprum 2 nitrat. So pepejal Q adalah kuprum 2 nitrat. Okey, boleh? Okey, lepas tu barulah kita tengok belah sini. Dia kata tambahkan ammonia aqueous. Sekejap cikgu tutup dulu yang sulit. Okey, alright. So bila tambah ammonia aqueous, ammonia ni kat sinilah. Ujian pengesahan garam. So dia guna ammonia. Ammonia dia kata dapat warna biru. So confirm lah kita betul kita punya pilihan tadi kuprum 2. Sebab yang warna biru ni memang kuprum je. Kan? Betul tak? Kalau yang lain semua putih. Yang lain ni semua putih. Semua putih yang lain ni. Kecuali biru kuprum. Ferrum 2 hijau. Ferrum 3 perang. Gambar pokok tu. Okay. Sebab itulah ada orang dia buat gambar pokok. Lepas tu dia letak blueberry kan. Sebab dahan ni ferrum 3 perang. Daun ni ferrum 2 hijau. Buah tu blueberry kuprum 2. Selain daripada 3 benda ni semua putih. Cuma kena ambil tahu pula lah larut ke tak larut. Okey. Alright, so mendakan biru. Okey, betul lah, confirm lah kita punya ada ion kuprum 2. Okey, next kita baca soalan. Kenapa sih pepejal QL? Settle dah. So kita punya tu adalah kuprum 2 nitrat. Okey, bila kata kenapa pasti, tulis formula boleh, kita nak mengeja pun boleh. Kuprum 2 nitrat. Jangan lupa tulis huruf Roman. Kuprum, plumbum, ferrum, dia mesti ada huruf Roman tu. Sebab mereka ni adalah unsur peralihan. Bila kata unsur peralihan, ciri istimewa dia apa? Ada 4 ciri istimewa dia. Berfungsi sebagai mangkin, membentuk ion kompleks, membentuk sebatian berwarna, mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. That's why lah nombor pengoksidaan dia, charge dia kita kena mention. Okey, settle. Huraikan satu ujian pengesahan untuk mengenal pasti gas T. Okey, gas T tadi kita dah dapat dia adalah gas oksigen. So kalau gas oksigen kita guna kayu uji berbara. Mesti ada what you do, what you observe. So what you do? Kita letakkan kayu uji berbara pada mulut tabung uji, pada mulut tabung uji yang mengandungi gas T. This is what you do, what you observe. Apa yang berlaku pada kayu uji berbara tu? Kayu uji berbara apa? Akan menyala. Yes, betul. Okay. Alright, settle. Okay. Jika pepejal L dicampurkan dengan serbuk karbon dan dipanaskan selama berapa minit? Apakah pemerhatian? Okay, pepejal L kita siapa? L kita adalah CuO. Okay, so kalau CuO plus C arrow, okay. Dalam siri yang cikgu selalu hafal tu dia tak ada karbon. Dia berada di, kejap cikgu cari. Mana buku teks? Bentar deh. Okey, dia dekat bab redox. Tapi sebenarnya C tu kalau dengan kuprum, C memang boleh sesarkan kuprum lah. Itu je ceritanya. Mana ya? Ni kod. Betul, yes.
Okey. So bila C, yang ni cikgu tengoklah zaman sekolah dulu kalau nak sebab dia kahwin dah tak ada, mesti ada cincin zamrud. Dekat sini ada hantaran pula, hantaran Ferrari. Tapi maksudnya kalau C ni dia memang lebih reaktif daripada yang lain, kecuali magnesium lah, magnesium akan lebih reaktif daripada C. So bila kita ingat tentang ni cincin zamrud, kita ingat cincin zamrud maksudnya karbon tu berada di atas zinc dan yang lain-lain lah. So bila kes macam ni maksudnya guna konsep penyesaran juga, single kacau couple. Boleh ke single ni nak sailang O daripada Cu? Boleh, sebab dia yang lebih elektropositif. So apa yang berlaku, C akan dapat O, dia akan jadi CO2 plus Cu. Cu akan disesarkan. So kalau dia kata apakah pemerhatian? Pemerhatian bagi Cu adalah pepejal perang terbentuk. Pepejal perang terbentuk. Kenapa pepejal perang terbentuk? Sebab karbon menyesarkan kuprum. Karbon menyesarkan kuprum daripada kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida. Macam tu. Okey. Alright, cikgu suka hafal satu siri je yang cikgu guna dekat sini, dekat ni kan. Cikgu akan hafal yang ini je. Yang ni je cikgu hafal, sebab kalau banyak nanti pening. Tapi cikgu ingat jugalah tentang cincin zamrud. So bila cikgu ingat tentang cincin zamrud, zamrud tu Zn lah. So C cikgu dekat sini. So cikgu bolehlah guna seterusnya. Macam tu kan. Boleh? Okey. Alright, itu saja. Bye.